Iran bersama kumpulan Hizbullah yang berpangkalan di Lubnan secara bersama melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Israel dengan lebih 200 roket. Menurut laporan beberapa media, serangan itu mencetuskan siren amaran di utara Israel termasuk di bandar Haifa dan Acre serta beberapa bandar lain ketika penduduk bergegas menuju ke tempat perlindungan. Pada masa sama, puluhan letupan dilaporkan menerangi ruang udara di utara bandar Nazareth apabila sistem pertahanan peluru berpandu Israel memintas roket yang dilancarkan dari Lubnan dengan sebahagiannya dilihat jatuh ke tanah. Menurut laporan media Israel, kumpulan Hizbullah kemudian melancarkan lebih banyak roket beberapa jam selepas serangan awal yang menjadikan jumlah keseluruhan yang ditembak ke arah utara Israel mencecah kira-kira lebih 200 roket dalam tempoh beberapa jam. Gelombang serangan roket itu dianggap antara peningkatan ketegangan paling ketara dalam pertempuran rentas sempadan antara Israel dan Hizbullah sejak beberapa minggu kebelakangan ini.